Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kami akan membentangkan tajuk langkah-langkah menyantuni kanak-kanak taska. Kanak-kanak taska ialah kanak-kanak berumur sehingga 0 hingga 4 tahun yang masih dalam peringkat awal perkembangan. Pada tahap ini, mereka sangat memerlukan perhatian, sentuhan, kasih sayang dan penjagaan yang rapi. Oleh itu, terdapat beberapa langkah penting dalam menyantuni kanak-kanak taska. Baiklah, langkah pertama ialah memberi kasih sayang dan sentuhan yang positif. Kanak-kanak taska sangat sensitif terhadap sentuhan. Contohnya memeluk, menusuk kepala atau mendukung mereka dengan lembut. Ini membantu mereka rasa selamat dan disayangi. Apabila kanak-kanak rasa selamat, mereka akan kurang menangis dan lebih mudah menyesuaikan diri di taska. Baiklah, langkah kedua ialah berkomunikasi dengan bahasa yang mudah dan lembut. Walaupun mereka masih kecil, kita tetap perlu bercakap dengan mereka menggunakan ayat yang ringkas dan jelas. Contohnya, jom makan, tak boleh, bahaya dan bagus adik. Nada suara juga perlu lembut supaya mereka tidak takut. Seterusnya, langkah ketiga ialah memahami keperluan dan emosi kanak-kanak. Kanak-kanak taska biasanya belum pandai meluahkan dengan perasaan dengan kata-kata. Mereka akan menangis atau merajuk. Sebagai pengasuh, kita perlu peka, mungkin mereka lapar, mengantuk atau tidak selesa. Dengan memahami keperluan mereka, kita boleh bertindak dengan cepat dan tepat. Langkah yang keempat pula adalah mewujudkan rutin dan memberi bimbingan secara positif. Kanak-kanak taska perlukan rutin seperti waktu makan, tidur dan bermain secara konsisten. Selain itu, kita perlu membimbing mereka dengan cara yang lembut. Contohnya, tunjuk cara berkongsi mainan atau mengemas semula barang. Ini membantu perkembangan disiplin sejak kecil. Sebagai kesimpulan, menyantuni kanak-kanak taska memerlukan kesabaran, kasih sayang dan perhatian yang tinggi. Langkah seperti sentuhan positif, komunikasi lembut, memahami emosi serta rutin yang konsisten sangat penting dalam perkembangan mereka. Dengan pendekatan yang betul, kanak-kanak akan membesar dengan lebih ceria, sihat dan seimbang. Sekian, terima kasih.